Kan betapa pentingnya baja campuran plus ni digunakan pada pokok yang ada pada saya ni. Sebab tu kita tak pernah rasa letih, kecewa sebab makanan dia dah cukup. Makanan dia dah cukup, ya. Penjagaan pun dah cukup, tanah dah cukup, ya. Tanah pun dah terguna tanah sesuai. Hanya baja saja kadang-kadang rakan-rakan kurang dari bab tu. Kalau satu pokok berapa banyak kena bubuh? Kalau saya ni saya isi dalam satu sudu je cukup. Dah cukup je. Paling kerap pun seminggu sekali. Tak payahlah isi setiap hari. Sebab baja ni memang cepat larut. Mana kita siram hari ni, besok kita tak nampak dah baja dia. Memang cepat serap. Sebab tu saya gambar seminggu sekali. Seminggu sekali untuk memastikan pokok kita sentiasa aktif. Maksud saya bila dia aktif, dia akan mengeluarkan kuduk-kuduk bunga. Bila dia aktif, dia akan mengeluarkan kuduk-kuduk daun. Dan sentiasa dalam kawalan. Bukan maksud saya mak daun je keluar. Sebab terima kasih Cik Marina, bukan setakat daun saja di luar. Kita